bin Abi Talib pernah mengungkapkan, tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tidak ada keadaan yang paling menyedihkan daripada kebodohan. Dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Renungkan. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Universiti Islam Selangor. Apa kabar semua? Nampak Datuk bersemangat lagi Datuk. Mantap. Walaupun kita sekarang di dalam sekitar pukul 5 masih bersemangat lagi. Jadi saya mau tanyalah yang di sini, terutamanya lelaki, ada ponteng tarawih tak? Tak ada. Angkat tangan ada lah tu. Tengok Datuk. Semua tak ada ponteng lagi ya. Bagus. Jadi kalau boleh kita mulakan sebelum kita mulakan kita punya orang cakap kira forum jugalah. Borak tengah lapar ini. Boleh kita nyanyi sama-sama untuk menaikkan semangat kita di bawah, terutama lagi kita di bawah pokok kurma ini, betul? Keluarga pokok kurma, tapi bukan pokok kurma. Jadi keluarga dia. Jadi boleh kita nyanyi sama-sama ya. Sudah hafal tadi kan? Sudah Datuk, kalau nak nyanyi sekali pun boleh? Ya boleh. Boleh Azwan? Boleh. Azwan mulakan dulu. Baik, saya pula. Baik, sama-sama kita. 3, 2, 1. Ahlan wa sahlan. Marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Simpan tenaga. Sekarang ini baru pukul 5. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan anda masih bersama saya Putra Azwan untuk Borak Tengah Lapar masuk. Ya, Alhamdulillah hari ini seperti biasa Borak Tengah Lapar masuk you bersama dengan anda, temani petang anda setiap Ramadan ini bermula pukul 5.15 petang menerusi segmen Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Juga anda boleh saksikan secara langsung serentak di aplikasi RTM Klik betul-betul percuma dan juga di semua platform media sosial KLFM ini baru KL. Dan hari ini lokasi yang baru kita bersiaran dari laman UIS Universiti Islam Selangor. Kita bersama tetamu-tetamu yang hebat kita bersama hari ini. Kita perkenalkan bersama kita hari ini Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk dan sudi bersama kita untuk Borak Tengah Lapar masuk you Datuk. Saya lah terima kasih banyak kerana KLFM sudi bertandang ke perkarangan Universiti Islam Selangor. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi Ya, dan juga bersama seteru saya yang dah pun bersama kita di Uni KL sebelum ni. Kita bersama Atu Zero. Alhamdulillah, terima kasih lagi masih menjemput saya. Macam Datuk cakap tadi, terima kasih bertandang di tempat kami, Cik. Ya, Atu dah 4 musim bersama kita. Cantik, street, mantap. Alhamdulillah. Maksud setiap raya tu saya duit raya lah Datuk. Alhamdulillah. Okey, baik, untuk hari ini kita bersama pelajar UIS juga. Untuk kita sama-sama berbicara untuk topik kita hari ini iaitu berkat kerja hebat prestasi. Jadi untuk kita mulakan program kita ni, kita nak beri ruang kepada pelajar UIS untuk mereka mengajukan soalan kepada Datuk. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Mira, mahasiswa tahun pertama Fakulti Sains Sosial. Soalan saya ialah, apakah kerja yang paling simple tapi dapat pahala besar dekat tempat kerja? Itu sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Soalan berkaitan dengan kerja simple, mudah, tapi pahala berganda. Dia sebenarnya semua kerja itu ada pahala tertentu. Dan kita tahu kerja ini adalah satu perkara yang manusia tidak boleh tidak mesti terlibat. Bila kita sampai satu peringkat umur atau kita kena kerja. Kita tidak boleh lagi berpeluk tubuh di rumah, tidak mencari rezeki. Kan proses itu proses menjadi khalifah, menjadi ketua, mesti mentadbir, mesti mengurus, mesti cari nafkah, mesti membimbing keluarga, mesti memberi makan minum ahli keluarga kita. Jadi itu kemuncak kita menjadi seorang manusia. Tak kira lelaki maupun perempuan. Jadi semua kerja ni menjanjikan pahala selagi mana kerja itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat. Kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat ataupun terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang membawa kepada
jenayah contoh kan. Jadi apa saja kerja. Boleh jadi itu seorang pengembala. Boleh jadi seorang petani. Boleh. Nelayan. Boleh. Asalkan dia buat kerja itu semua mencari rezeki. Atau cuba tengok tangan kau. Tengok kamu. Tengok jodoh kan? Tidak. Tidak berkematu. Tahu kematu itu apa? Kematu. Keras Bukan. Keras atau keras? Kematu itu tangan kita ni ada Keras-keras ya tu. keras-keras tu kan. Keras Kalau orang tu. petani bercangkul selalu ada timbul yang tabal-tabal tu. Iya. Betul. Jadi itu bukti seseorang itu bekerja. Itu bekerja. Jadi boleh orang itu bekerja di kampung, kerja yang mudah, tetapi tangan dia itu telah memperlihatkan dia itu seorang yang bekerja. Bekerja. Kita kerja ikut profesional masing-masing lah. Nah, macam Atu ni artis. Artis juga. Jadi kerja itu berbeza-beza asalkan kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam ni dia kerja adalah satu kedudukan yang sangat tinggi. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, Nabi pernah mengembala. Ya. Ada hadis di sana sebut tu, tidak ada nabi yang terkecuali daripada menjadi pengembala. Kebanyakan nabi-nabi mengembala. Mereka adalah rasul, mereka adalah nabi, kekasih Allah, tapi mereka buat kerja mengembala. Kalau Nabi Allah Daud alaihissalam diriwayatkan sebagai seorang tukang besi. Ya. Tukang besi. Nabi itu tukang besi, nabi itu pekebun, nabi itu pengembala. Jadi Nabi buat kerja yang berat-berat. Jadi kita ni sangat jauh lah tu kan. Jadi jauh sangat. Kita dah kerja sangat senang sudah sekarang ni. Kau duduk depan kamera, duduk depan mic. Yang penting kau online masuk je tu ya. Alhamdulillah. So begitulah kerja ini kalau ikut ayat Quran pun dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud Allah berfirman, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, suruh mereka bekerja. Allah dan Rasul melihat, begitu juga orang beriman melihat. Allah melihat kita bekerja. Sebab apa Allah melihat kita bekerja? Allah telah tundukkan alam ini untuk manusia. Manusia boleh bertebaran di mana saja manusia mau. Betul kan? Wa kulu mir rizqi famshu fi manakibiha. Allah kata berjalanlah di setiap sudut di muka bumi ini, carilah rezeki yang telah aku taburkan. Pergi ambil, cari, jangan duduk berpeluk tubuh. Kan? Baik, terima kasih Datuk. Ada juga sahabat kita tanya Datuk, ya. Katanya antara kerja dan juga pahala ni kan, bagaimana kita boleh ubah mindset kita bekerja seharian tu, dia boleh berubah untuk kita berfikir itu merupakan ladang pahala untuk kita Datuk. Bagaimana cara untuk kita ubah mindset kita? Ya, dia ada orang pergi kerja semata-mata dia melihat habuan bulanan itu kan. Wang tu. Berapa dia dapat dalam pay slip dia kan? Hujung 26 hari bulan, 27 hari bulan dia akan tengok dekat bank atau statement bank ataupun dalam dia dapat notification gaji dah masuk. Betul. Adakah itu saja yang kita nak cari? Ayah, aku kasih betul kau punya. Oh ya, ada sangkut. Dapat kamera dapat tahu. Jadi terganggu sudah aku ini. Datuk yang ngusik saya. Jadi kita tahu bahawa kita kerja bukan kerana sekadar wang ringgit. Kalau kita kerja kerana wang ringgit, kita salah. Sebab yang membawa keberkatan dalam kehidupan ini bukan RM itu. Sejauh mana duit yang sedikit itu mencukupi. Sebab itu ulama sebut apa yang dimaksudkan dengan berkat. Berkat itu ialah az-ziyadatu fil khairi wan namwi was sa'adah. Maksudnya disebut ada 3 elemen dalam berkat ni Pertama sekali bertambah kebaikan. Bila saya bawa balik duit tu, bertambah kebaikan saya. Saya itu jadi semakin baik. Maksudnya macam mana? Menjadi seorang yang lebih konsisten dalam ibadat. Jadi itu tanda berkat. Saya tidak lupa Allah, saya baca Quran, halal haram, zakat. Jadi itu tanda rezeki itu berkat. Satu. Keduanya, rezeki itu akan bertambah. Maksudnya yang sedikit itu cukup dan bertambah. Ada orang gajinya sampai 10-15 ribu, tak tahu nak simpan.
Macam saya lah Datuk. Macam Habis. Besar betul gaji kau? Lebih tu Datuk. Lebih kan? Lebih tu Datuk. Habis. Semua habis. 15,000 habis. Tapi ada orang tu kerja gaji dia 3-4 ribu tapi dapat dia simpan. So nampak dia punya penambahan dari sudut rezeki itu berkembang. Yang ketiga adalah dari sudut kegembiraan. Berkat itu akan membawa kegembiraan. Atu bawa balik duit beribu-ribu ringgit, tetapi rezeki yang kita bawa balik itu tidak menambahkan kegembiraan dalam rumah. Malahan berantakan. Allahu akbar. Kan boleh tak beritahu saya semua yang kaya raya itu gembira? Tak ada. Belum tentu, sebab rezeki ataupun wang ringgit itu belum menjanjikan kepada manusia kegembiraan. Keberkatan itulah yang akan membawa kegembiraan. Atau kita lihat kampung kita dulu kan, ibu ayah kita dulu gaji tak besar mana pun. Tapi dia makan, dia boleh lena tidur malam. Cukup. Dia gembira walaupun dia naik motor pergi makan roti canai kan. Dia gembira. Ya, petang-petang puasa ni sebut roti canai. Alhamdulillah. Sabar sikit lagi. So, itulah keberkatan. Itulah. Baik, terima kasih Datuk. Itulah Datuk, dia penting keberkatan Datuk ya, bukan nilai gaji semata-mata. Ya, dia akan bawa balik pahala lah. Bukan dia jadikan ladang pahala. Alhamdulillah. Datuk cakap tu sebiji macam betul-betul kejadian saya. Ya. Bila ada duit, banyak duit tapi balik rumah tak gembira. Rupanya keberkatan tu. Okey. Jadi kita nak gembira seketika ni. Kejap lagi kita kembali bersama untuk anda semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar. Masuk you. Ya, masih bersama saya Putra Azwan. Juga kita bersama Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi dan juga Adu Zero. Kita masih berbicara mengenai berkat kerja hebat prestasi. Tapi sebelum tu, untuk anda bukannya kita boleh dengarkan kami menerusi frekuensi kami, tapi juga bersaksikan serentak sekarang ini di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik. Dan teruskan lagi kita punya diskusi ni Atu dengan mengenai topik kita hari ini. Atu, silakan. Ini soalannya ni memang berkaitan dengan saya lah Datuk. Okey. Dengar bagus-bagus soalan. Pula tu Soalan dia ni Datuk, salahkah kalau saya niat kerja saya cuma nak popular? Bila saya popular, senang nak pakai kabel. Itu ya? Salahkah? Dia popular ni, dia macam ni, ada dua jenis popular kan. Satu memang dia adalah seorang yang gifted to be a popular. Okey. Dia memang gifted, dia ada talent. Memang ada talent dia semula jadi. Macam tu ni talent. Catulah. Talent semula jadi kan. Dia kemudian baru bergemerlapan di persada tanah air. Contoh. Ya betul. Contohnya jadi maksud talent dia ada talent. Ada orang dia develop talent dia. Ada orang memang dia pergi kelas macam mana nak jadi popular. Macam mana nak jadi influencer. Macam mana dia nak create content. Macam mana dia nak buat untuk jadi dia nak jadi popular. So ada dua kategori lah bagi saya. So dua-dua kategori ni salah ke betul? Dua-dua tak salah. Dua-dua dia adalah satu proses kan. Dunia hari ini perlukan kepada kelainan. Perlukan kepada kelainan. So masing-masing melihat di manakah peluang mereka boleh explore lagi kemahiran masing-masing, kebolehan masing-masing untuk menjadi seorang yang boleh bawa kepada kebaikan. You jadi influencer tak apa. Jadi influencer nak influence untuk benda apa? Nak jadi mempengaruhi orang ke arah kebaikan atau ke mana? Atau dia nak jadi seorang influencer apa? Adakah dia sekadar nak melawak orang tak tentu pasal? Ataupun dalam lawak-lawak itu Tuhan bagi dia kelebihan. Ada orang dengar lawak, dalam lawak tu dia boleh selitkan mesej. Mesej tu ada. So dia adalah seorang pendakwah yang membawa mesej-mesej dakwah. Boleh saja dia jadi influencer. Dia influencer jadi tukang masak ke, nak buat konten-konten tertentu. Tapi dalam masa yang sama boleh tak diselitkan elemen-elemen kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan? Boleh atau tidak? Boleh. So setelah menjadi seorang yang popular, dia tidak boleh menganggap dia akan popular sampai bila-bila. Dunia akan berubah. Dan minat orang juga akan bertukar. Orang tak makan nasi goreng tiap-tiap hari. Betul. Mungkin sekarang dia suka, mungkin tahun depan dia dah suka pasta pula. Mungkin akan datang dia suka pizza pula. Maybe sebab selera tu dia lama kelamaan dia akan membosankan sesuatu benda. Begitu juga kita.
Jadi boleh atau tidak saya ni jadi seorang influencer atau saya ni seorang popular, saya gunakan populariti saya untuk mempengaruhi orang atau untuk mendapatkan satu perkara. Kalau perkara yang kita nak dapatkan itu perkara kebaikan, untuk membawa kepada kemaslahatan yang baik, tidak ada isu. Tapi kalau kedudukan itu kita mula gunakan untuk kerosakan, itu tak boleh lah. So begitulah kita nak lihat bahawa menjadi populariti itu tidak salah, tetapi menggunakan kedudukan populariti untuk perkara-perkara yang salah itu adalah telah salah gunakan satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah, dia guna yang sebaik-baiknya itu ya. Ibaratnya macam tak telus dengan amanah lah begitu. Ya, Allah dah bagi kita peluang, Allah dah beri kita ruang. Dalam kampung kita ada ribuan pemuda, kenapa kita yang Allah Taala bantu tonjol ke hadapan, keluar kan? Jadi takkan kita tak rasa bertanggungjawab terhadap apa yang Allah beri pada kita kan? Takkan nak salah guna. Maka janganlah salah guna kedudukan atau populariti, glamor-glamor yang ada. Glamor por favor. Ya. Okey, alhamdulillah. Sama-sama kita insya-Allah. Okey, baik, kita nak beri ruang juga kepada pelajar UIS ni untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Alia, dari mahasiswa tahun pertama dari Fakulti Sains Sosial. Soalan saya adalah, jika bermain telefon ketika sedang bekerja, adakah itu dikira dosa besar atau dosa kecil? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Macam mana tu Datuk? Ya, main telefon waktu bekerja ni. Tapi masa kita syuting, kita ada scene tengah pegang telefon. Kita tengah kerja. Bukan kita main telefon. Tak apa. Tapi kehendak scene tu, scene contoh berlakon. Macam mana tu Datuk? Itu scene berlakon lain. Lain. Itu kehendak. Ini scene sekarang ni. Soalan ditanyakan oleh siswi kita tadi adalah berkaitan waktu kerja, tetapi kita duk layan telefon. So daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, kita nak lihat berapa masa yang kita habis untuk melayan telefon, melayan grup-grup WhatsApp kita, melayan kerana orang yang buat posting-posting yang baru. Kadang kawan-kawan share dengan kita posting-posting yang baru. Beginilah, kalau kita membelit telefon, melihat telefon untuk urusan kerja, tidaklah salah. Untuk mencari sesuatu maklumat, tidaklah salah. Dan begitu juga saya ingin bersifat more rational. More rational. Maksudnya saya tak adalah berpendapat bahawa langsung tidak boleh dipegang telefon, itu adalah hukumnya haram. Dia manusia ni, dunia teknologi hari ini tidak boleh dipisahkan manusia dengan gadget, dengan smartphone contohnya kan. Kita sebelum tidur pun last kali kita tengok telefon. Benda yang first kali kita cari bila kita celik mata pun telefon. Ada orang bawa telefon sampai ke toilet. Dia memang tak boleh nak pisah dah dengan telefon. Dia sentiasa. Dia yang lain ada tak ada tak apa, asalkan telefon ada bersama dia. So kalau ada orang macam ni, macam mana saya nak sekat? Boleh kalau dia nak tengok. Dia macam ni lah tu kan. Dia dah kerja-kerja 2 jam. Betul. Ada sedikit stres. Betul. So tengoklah kejap dalam 5 minit. Dia macam rehab kejap kan, layan kejap. Lepas tu tak bolehlah sampai setengah jam, sampai 1 jam, sampai kerja tertangguh. Tak boleh. Dia untuk beri satu rehab balik, untuk bagi healing kejap. Bagi saya tidaklah menjadi halangan. Tapi kita mesti harus rasa tanggungjawab dengan waktu yang diperuntukkan untuk si kerja. Jadi berpada-padalah ya. Jangan sampai mengganggu tugas hakiki Pak Kata Datuk kan. Betul. Okey, baik Datuk, macam mana pula Datuk? Tadi mengenai handphone. Bagaimana pula kalau kita di tempat kerja nak sebarkan kebaikan, tapi tak nak orang nampak kita macam, berat, dia ni poyo je lah. Dia ni dah belagak baik je ni. Macam mana Datuk kita nak sebarkan kebaikan? Alright. Ini kita biasa jumpa Datuk biasa banyak Datuk, ramai Datuk. Macam dia seorang aja boleh melawak. Macam dia saja yang best. Betul. Dia ala ni banyak. Kita bagi tahu senang aja. Kalau kau rasa kau hebat, go ahead lah. Kalau you rasa bagus, teruskanlah. Tapi sekarang ni peluang tu pada kita kan. Dia sebenarnya buat benda baik ni tak tunggu orang lain memuji kita ataupun orang lain mengiktiraf kita. Buat baik ni semua kena buat baik. Betul kan. Nabi SAW ada pesan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Kadang benda tu kita tahu, kita tak boleh nak simpan. Yang tahu dan simpan sampai
hujung hayat tu Bani Israel. Bani Israel banyak benda betul dia orang tahu tapi dia orang simpan. Allah. Contohnya Bani Israel tahu akan kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Tapi mereka sembunyikan, mereka simpan. Jadi kita tidak boleh jadi orang macam tu. Jadi kalau kita tahu sesuatu maklumat, kita nak kongsi dengan kawan-kawan. Kita tak katalah kita ni bagus, tapi kita ke arah menjadi bagus. Kita tak kata sempurna, tapi kita nak berusaha menjadi sempurna. Dan kita berharap persekitaran kita dapat membantu. Cuma itulah cabaran ini bukanlah satu cabaran yang baru. Bila kita nak buat benda baik, kan? Sibuk macam dia seorang aja nak masuk syurga. Alah macam dia seorang lah best sangat, macam orang lain tak tahu. Alah aku lebih awal makan garam lah daripada kau. Ya, betul Datuk. Sebab itulah kau kena darah tinggi sebab kau makan garam, betul? Orang suruh makan nasi, makan garam siapa suruh? Jadi kita nak lihat bahawa itu adalah satu cabaran. Kita lihat dan jangan pula kita patah semangat. Jangan patah semangat. Seorang dua cakap macam tu, kita tak perlu ambil endah. Sebab kita anggaplah orang tu belum dapat hidayah. Kalau ikutkan tu, Nabi masa pergi Taif tu, Nabi boleh give up dah. Nabi kena baling dengan batu, kepala Nabi luka, darah mengalir sampai ke sepatu. Patut Nabi boleh give up. Dia kata, oh susah betul kerja dakwah ni. Aku nak ajak dia orang kepada kebaikan, dia orang sangat kasar kan. Keras hati betul dia orang ni. Tak boleh. Takkan Nabi berdoa, wahai Tuhan, beri petunjuk kepada kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau kita ni buat satu benda baik dan kita mengajak kepada benda baik, kita dibalas dengan suatu kata-kata yang agak menyakitkan, kita doa. Kita kata, wahai Tuhan, berilah petunjuk kepada sahabatku, kepada kawanku, kepada ahli keluargaku. Sesungguhnya mereka belum mengetahui. Mereka belum tahu lagi. Kalau mereka tahu, mereka tentang tak? Mereka takkan tentang, mereka akan support. Okey, baik, itu caranya. Mana kalau orang kecam ke, kita doakan yang baik-baik buat orang tersebut, Datuk ya. Betul. Tahap saya, Datuk, saya dah tak terkesan dah dengan manusia. Kau nak cakap apa, kau nak komen apa, kau nak macam-macam lah. Dia sudah immune lah. Dia sudah immune dah. Sebab saya masa sebelum masuk jadi bidang artis ini pun, kita orang belajar benda tu. Jangan tengok komen, jangan baca komen. Tapi lama-lama okey, benda ni biasa saja. Yang penting itulah, yang penting dapat payment. Jadi kelas tu ada kelas belajar supaya jangan tengok komen. Ada kelas ya. Ada kelas. Ada kelas ya. Kau mana tahu Azwan? Yalah, okey baik. Kita nak belajar dengan Atu kejap, tapi kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita kembali bersama Datuk dan juga Atu semestinya menerusi Borak Tengah Lapar Masuk You. Borak Tengah Lapar. Fakta peningkatan masalah kesihatan semasa Ramadan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2023 terdapat peningkatan 30% kes masalah gastrik dan 20% kes dehidrasi dalam kalangan pekerja semasa Ramadan, terutama di negeri perindustrian seperti Selangor dan Johor. Perkeso 2023 pula melaporkan purata hingga 2 atau 3 hari cuti sakit diambil oleh pekerja sektor pembuatan dan logistik semasa Ramadan berbanding 1 hingga 1.5 hari pada bulan lain. Ya, dan kajian Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM 2021 mendapati 25% pekerja mengambil cuti sakit sekurang-kurangnya 1 hari semasa Ramadan, dengan sektor perkhidmatan contohnya kesihatan dan juga pengangkutan mencatat kehilangan produktiviti tertinggi iaitu 120 hingga 150 juta ringgit setahun. Dan kita masih lagi bersama saya Putera Azwan, Datuk Dr. Haji Muhammad Faid Ravi dan juga Atu Zero. Ya, kita masih bersama dalam Borak Tengah Lapar Masuk You. Ya, kita masih berbicara topik kita hari ini, berkat kerja hebat prestasi. Tapi sebelum kami nak tanya macam-macam dekat Datuk, kita nak beri ruang lagi kepada pelajar UIS untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Syafi'i, merupakan mahasiswa tahun pertama Fakulti Sains Sosial. Saya ada soalan, iaitu kita selalu dengar orang berbual dalam office dan saya sebagai student juga selalu berbual dengan kawan-kawan saya juga. Persoalan saya adalah, adakah kalau kita dengar gosip seseorang itu ataupun satu kumpulan itu, adakah itu dikira dosa kita sendiri ataupun dosa orang yang bergosip itu sendiri? Baik. Terima kasih Hafiz. Macam mana tu Datuk? Dengar orang kira mengumpat. Terdengar lah. Terdengar lah. Dosa kita ke ataupun
Dia saja. Dah dengar tak sampaikan tak apa kan? Ke pasal tu ni. Nak lagi. Dia sebenarnya situasi ni sering sangat kita hadapi. Ya, betul Datuk. Bukan kita yang memulakan gosip atau bukan kita yang memulakan cerita mengumpat atau mengaibkan seseorang. Tapi benda tu tiba-tiba berlaku dalam satu kumpulan yang kita duduk di situ. Ataupun dia borak sampai kita terdengar. Keadaannya pertama sekali kita boleh memilih. Kita boleh memilih untuk betulkan. Sama ada kita buat teguran, janganlah kan. Tak baik ni mengumpat ni kita dah masuk mengumpat. Walaupun awal-awal ayat dia cantik. Aku nak bagi tahu kau bukanlah mengumpat kan. Tapi nak cerita je. Dia Itu cuba, pancing. Bukan. Dia cuba halalkan mengumpat. Dia menghalalkan. Apa boleh halalkan Dia try nak halalkan. Dia try justifikasikan kenapa dia buat macam tu. Kita tahu dalam mengumpat ni ulama bincang. Dia tidak termasuk dalam kategori mengumpat sekiranya kita menyampaikan sesuatu maklumat supaya kita hindarkan diri daripada suatu kumpulan atau daripada satu individu. Contoh, kau tahu tak, si Fulan bin si Fulan itu seorang yang suka apa dia sebenarnya? Dia buat apa? Dia ada tak mudarat kepada orang lain? Dia ada tak bawa bencana kepada orang lain? Kalau dia ada pengaruh dan bawa mudarat pada orang lain, boleh kita beritahu sebagai langkah supaya orang lain tidak terkesan atau tidak terjebak. Tidak tertipu. Contohnya dia tu memang suka berhutang kan. Ayat masa nak berhutang muka main cantik, manis lagi kan. Lepas tu dah tak. Takkan kita tak boleh cerita kata kalau dia nak minta duit, kalau dia nak berhutang tu kau jaga-jaga. Dia tu memang masa hutang, masa nak berhutang lidah tidak bertulang. Lembut. Lembut, dia minta pijak semut pun tak mati. Tapi bila kita nak minta hutang dengan dia, macam kita pula berhutang. Dia lari punya liat seperti tangkai jering. Adakah itu termasuk umpat? Masuk Tak. Sebab kita diberitahu supaya kita tidak terkena macam mana kawan ni kena. Berhati-hati. Yang tu boleh. Tapi keadaannya mesti betul lah. Memang betul lah kejadian. Memang betul tu. Memang betul lah. Bukan kita tokok tambah satu benda. Dan itu dibenarkan oleh syarak. Itu pilihan pertama. Kita nak betul, kita nak tengok umpatan itu di kategori mana. Satu. Keduanya, kita boleh memilih untuk menasihatkan mereka. Kata tak boleh, ini mengumpat dosa besar. Allah Ta'ala telah tegah kita kan. Yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kan adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang mentah lagi, yang baru mati? Mentah-mentah kamu nak makan tak? Tak sanggup makan kan? Begitu jugalah hendaknya kalian tinggalkan perkara mengumpat. Boleh tak kita nak sampaikan? Ada sekali saya dah baca satu riwayat. Nabi jalan di kalangan sahabat. Sahabat tengah berbual-bual. Nabi sampai-sampai Nabi kata, cuba kamu kumur mulut kamu. Sahabat pun kumur. Kumur keluar ketulan daging. Nak kata mukjizat lah. Keluar ketulan daging. Sahabat kata, Rasulullah daripada mana daging datang? Kami tak makan daging pun. Kami berbual-bual saja. Itulah daging saudara engkau yang kau umpat tadi. Allahu Akbar. So maksudnya kita ada pilihan kedua. Maksudnya kita boleh betulkan. Ini paling bagus ni tu. Membetulkan orang yang sedang buat salah. Jangan kau mengumpat, berdosa. Jangan mengumpat. Itu jangan cara mengumpat. Kata tak baik. Tak, itu kalau sama-sama kawan bolehlah kita keras. Tapi kalau orang tua, makcik, kubur kata mari. Masih lagi ke dalam sini tu. Itu lagi dalam kan. Itu lagi dalam kan. Cik, amalan dah banyak ke? Contoh kan. Tak baik mengumpat dosanya. Besok macam manalah kita nak cari orang tu nak minta maaf dengan dia. Tahu mana cerita ni? Yang ketiganya kita nak tahu mana cerita ni. Tak, makcik baca kat Facebook. Wah, makcik pun tak baca follow kat Facebook. Tidak semua yang ada kat media sosial tu betul. You kena berhati-hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tinggalkan ajalah. Adhaful iman, selemah-lemah iman. Tahu ni orang ni kalau kumpulan ni rasa tak daya aku nak betulkan. Ini memang sudah berkarat bah. Dah boleh baiki sudah ni. Betul. Kasih tinggal sajalah. Kalau polis pun tak boleh pakai. Jadi maksudnya ada kumpulan yang kalau yang kategori keempat memang saya tak boleh nak baiki dah. Lebih baik kalau saya betulkan daripada bertekak, saya tinggalkan ajalah. Saya pilih
mungkin saya ni iman saya sangat lemah, tak dapat nak baiki. Itu 4 keadaan kalau boleh dikongsikan. InsyaAllah. Tu terakhir sekali tinggalkan saja. Tinggalkanlah. Itu yang paling. Itu yang untuk kita punya keselamatan juga. Kita pun tak nak masuk campur, dorang pun tak kacau kita macam betul. tu. Ya, betul. Baik, dan Datuk mungkin boleh ringkas je Datuk. Nak tanya pada Datuk lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara ciri-ciri ketua ataupun majikan yang hebat di sisi Islam Datuk. Ringkas Datuk. Ciri-cirinya. Pertama sekali, kalau jadi ketua atau majikan yang hebat, pertama dia akan meletakkan kepentingan anak buah dia mengatasi kepentingan diri sendiri. Yang keduanya, meletakkan kejayaan sesuatu syarikat, institusi itu adalah secara bersama. Yang ketiga, kalau mencapai kejayaan, dia tidak akan mengatakan bahawa itu adalah dia punya effort. Dia akan melihat bahawa ini adalah kita gerak sama-sama. Yang keempat, kalau ada sesuatu kelemahan yang berlaku di pihak institusi ataupun sesuatu syarikat, dia akan salahkan diri dia sebelum dia menyalahkan anak buah dia. So, yang kelima, dia mestilah menjadi contoh kepada anak buah dia ataupun ahli keluarga dalam syarikat dia, dan mestilah dia mewujudkan sistem puzzle sistem. Kita biasa tengok puzzle kan, puzzle ni cantum-cantum. Jadi kita adalah satu kumpulan yang bergerak demi menyempurnakan peranan masing-masing antara satu sama lain. InsyaAllah. Asyik. Alhamdulillah. Saya percaya yang ciri-ciri semua ada pada diri Datuk. Betul. Doakan saya Datuk, semoga ciri-ciri itu ada juga pada saya. Amin. Kita semua lah insyaAllah. Atu ya, lebih mudah insyaAllah. Okey, baik, dan sebelum kita mengakhiri topik kita hari ini bersama Datuk dan juga Atu, marilah sama-sama kita dengarkan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita supaya kita sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang dipanjangkan Allah umurnya dan dibaikkan pula amalannya. Dan seburuk-buruk kamu adalah mereka yang dipanjangkan umur dan buruk pula amalannya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, diberkatkan usia dan umur kita, kerja kita dengan amalan-amalan kebaikan. Amin, insyaAllah. Dan terima kasih Datuk, terima kasih Datuk dan juga pelajar UIS untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan esok insyaAllah kita kembali bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fahir Ravi dan juga Atu dan juga pelajar UIS untuk Borak Tengah Lapar. Jadi, esok di waktu yang sama, pastikan terus setia bersama kami menerusi Borak Tengah Lapar Masuk You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Borak Tengah Lapar ini dirakamkan di laman UIS, Universiti Islam Selangor, Bangi.